Bulan puasa ni jangan ngada. Dah mulalah keluar cerita. Weh, ada satu tompek best. Apa dia? Surau tu laju weh. Buat 8 rakaat dan laju. Yo kau, betul. Dan dapat tahu kawan dan cerita tu. Dia pun pergi dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam alhamdulillah dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Wih, laju betul itu. Inilah imam yang kita cari dah. Iya, kadang orang perempuan kek balik tirai tu kan tak ada kerja lain dah. Dia macam ni dia dengar siapa imam malam ni, siapa imam malam ni. Ya. Kono dia dengar malam Allahu akbar. Hui, imam muda malam ni laju ni teh. Ya, kono dapat imam sabar. Tahu imam sabar? Imam yang sabar bacaan ni. Ya, saya kono ke kampung mai nak imam sabar. Allah wah, orang perempuan kat belakang keluar bala betul malam ni. Lambik duit je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu senyap ya. Tu lupa gak imam ni. Tunggunya tunggu. Ar-Rahmat peranjat. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu baru isyak tu, belum tarawih ni dah. Umma alambe. Abang-abang askar pun pitab menunggu kan. Tania yang minta tua pandai. Saya masuk kono kat kampung tu, lapis dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tanya, pakcik, sini biasa buat berapa tarawih? Kita biasa tak tiap tahun 23 baik je. 23 tu ke imam? Tu lah imam. Tengah malam pun balik. Ya, tapi sabar, ikut pada mula sampai habis. Adab ikut salat sunat tarawih, ikut pada mula sampai habis. Tak ada masalah nak pergi semayang mana, pergilah. Kadang-kadang kita pergi dekat surau-surau masjid, kadang dan tak mainlah sini dan pergi tu ke pusat dakwah ada imam masjid tu. Tak apalah, eloklah tu. Tapi kadang-kadang dia pergi sanun buat 20, imamnya baca satu juzuk, tapi sampai rakaat yang ke-8 dah selesai. Ikut daripada mula sampai habis. Macam masjid sekamatnya steady. Imam mana muda, nampak tak? Imam baca doa, muda lah kira tu. Clear doa lagi, dengar tak? Ya. Lain lah kalau yang dah ada kat kampung ada yang dah tua kan. Bukan di 9 lah, tempat lain. Kena bacaan pun dah tak clear. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil dia. Bismillah dia. Kejap-kejap milah. Bismillah. Samia ada dalam midah tu melatah. Allah halimah midah. Wui, menyaut midah. Allahu akbar kan. Itu dah tarawih kan. Abueklah. Kalau yang panik-panik itu tak apalah, slow-slow, urut lutut tu, tumbuk lutut dulu, dah sudah tu bangun. Allahu akbar. Lah tu. Kan? Kemudian apa lagi? Dalam bulan puasa apa dia lagi? Kita apa?
Kita ada tadarus. Orang perempuan tiap-tiap tahun ramai grup Tah mana poi jantan dalam Malaysia ni nak kata nak mampu ramai pula. Kan ramai tapi grup tadarus tu lah ramai tiap-tiap tahun. Iya. Ramai macam rehal. Lepas tu yang seorang tu pula, akak tak dapat ngaji dah. Akak baca merangkak. Orang elok berselo kau merangkak kenapa? Dah macam hantu juon. Yang tak tahu tu ambil kitab macam ni, duduk topi. Akak baca lah, akak ikut tang topi yo, ikut dalam mati. Ikut tang topi. Masalah 5 tahun duduk topi. Dah tahu tak reti, poilah belajar. Lepas tu tadarus, ingat mestilah bacaan bersemak. Ada setengah pejabat tu saya tengok dia baik tadarus. Dia bagi-bagi. Kamu ke 1, 2 mula. Oh, macam bunyi langau tu. Oh, zap. Lah dah habis juz pertama. La Allah. Senang bona macam tu. Dia mesti seorang baca, yang lain semak. Yang paling penting bila mengajar kena sabar. Yang kena tegur pun sabar. Baca kak, dia pun baca. Allazina amanu. La ilaha illallah kak. Panjang pendek kak. Kecuali Allazina amanu kak. Allazina amanu. Kecuali Allazina amanu kak cina kak. Tengok muka saya, tengok mulut seni. Allazi amanu. Baca Allazina amanu kak. Sebelum saya bunuh akak diam. Jangan ngaji le dah. Bagi orang lain macam sah tak sabar. Kena sabar. Orang yang kena tegur pula kena sadar. Bila dah kena tegur, betulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu panjang, tahu dan tu siap banyak agama Makkah marahlah orang tu tegur. Orang tu tegur, betulkanlah. Faham? Kadang-kadang ada orang yang tak sabar tu. Lepas tu kalau teruk benar bacaan kita, takut melambekkan. Pergilah belajar. Kalau kita perasan, grup-grup tadarus, cuba tengok. Malam pertama memang gagap-gagap baca. Tiang langgar. Panjang pendek, tergagap-gagap. Masuk malam ke-10 dah mula laju tu. Kadang malam ke-5 pun dah mula laju. Kalau mau laju. Perasan tak? Sebab apa? Sebab baca hari-hari. Jadi dah tahu takwa tadi. Makna lepas raya ngaji lah tak? Tak. Mengajilah gitu. Lagi satu lagi amal lebih tanzil apa? Berbuka puasa dengan sunnah, ikut sunnah Nabi. Dengan buah tamar. Jangan main-main bulan puasa. Wabah pula. Marah dia kalau pegang air soya dulu. Buah tamar pun dulu. Bulan puasa. Masalah bulan puasa baru jumpa buah tamar. Sataya. Bulan puasa baru dengar iklan ni. Nazak bunyi na. Makanlah buah tamar. Sataya. Pagi raya dah meninggal kawan tu, dah tak dengar bunyi na. Tak terdengar. Tiba-tiba tangi puasa. Buah tamar kan kena ada. Ingat tau, dari rumah orang Islam kalau nak ikut sunnah Nabi, 2 benda tu memang kena ada. Pertama buah tamar dan yang keduanya madu. Faham orang perempuan? Jawab, faham tak? Kena torang cakap tu kan, madu dengan buah tamar.
Ya. Lagi satu, disunatkan, kita memang dituntut untuk awalkan berbuka, lewatkan bersahur. Awal berbuka tak adalah pukul 5. Lewatkan sahur bukan 7 pagi, itu breakfast. Dia dengar bunyi mikrofon tu, boom, boom. Dia dengar Bilal dah pegang mic tu, boom, pegang buat tamah. Semua pegang. Dia dengar je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, serentak. Kita paling awal berbuka hari ni dalam sekamat. Macam tu benar lah dia nak kerja pahala tu. Tak ada lah macam tu nak ada. Kan? Kono pula satu hari tu, boom, terdengar bunyi mikrofon tu, pegang buat pegang palan. Macam mana tu? Siapa suruh? Makna dengar lah azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung macam Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika arrahmin walhamdulillahirabbil alamin. Makanlah buah tamar tu, minumlah air masak tu, sebagai contoh. Nak bagi faham. Pak macam tu. Kan? Tapi teranglah dia kulah doa. Bukan doanya adalah pada waktu berbuka. Dibantai, dipudek segala doa dalam waktu buka tu. Jangan dah panjang berdoa kan dah lambek lah makan. Jangan sikit-sikit ya sudah. Bagi laluan pada azan asal.
Allah.